Jangan basuh tau. Ini lens, bukannya pakaian. Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Just another sharing punya video di mana I believe that dekat dalam kalangan kawan-kawan lah yang buat video, content creator kan, mesti ada yang mengalami isu macam aku ni. Di mana macam korang boleh nampak aku punya lens ni, dia bukan berkulat tau, tapi dia macam dah oxidize macam tu lah. Dia punya getah ni, focus ring dia ni dah berwarna putih, berkapuk-kapuk macam ni lah. Which is dia tak ada impact apa-apa dari segi dia punya performance, cumanya dia nampak kurang lawa sikit lah. Padahal lens ni agak baru dan underutilized. Kalau korang boleh nampak yang bahagian steel, semua masih lagi cantik. Cumanya yang bahagian getah tu dia macam bercendawan, berkulapuk macam tu lah kan. So itu hari masa aku pergi dekat event dekat Penang, aku tanyalah kawan-kawan, macam mana nak buat Kebanyakannya macam tak ada jawapan. Dan bila aku buat carian dekat YouTube, aku jumpa satu YouTuber ni, korang boleh tengok dekat display lah, shout out pada dia jugalah. Dia buat cara macam mana nak bersihkan benda ni, dan bagi aku dia punya cara tu berkesan dan sangat-sangat mudah tau. So dalam video kali ni aku nak try. Aku tak try lagi, aku nak try pada this specific lens Tamron 2040 ni. Hopefully tak ada apa-apa efek yang long term lah. Di mana cara dia adalah, barang yang korang perlukan kalau based on dia punya video adalah berus ni. Okay, ini berus lah, dia pakai berus gigi pun boleh, tapi soft bristle lah dia cakap, yang jenis lembut sikit. And then aku preparekan juga berus sabut ni in case. Dan juga aku preparekan juga satu macam kereta punya span lah untuk lap afterwards. Dan korang perlu memakai so-called macam dish soap, sabun pencuci pinggan. So dalam video dia tak ada spesifik lah jenama apa ke, apa dia punya material ke apa, tapi kita akan try pakai yang inilah. So dia punya cara senang je, dia kata tak perlu tambah air ke apa. Korang just apply je berus ni. Aku try ni memang gamble punya. Try. Okay, ambil ni. Korang just dab macam ni. Katalah dalam kuantiti yang macam ni. And then dia kata korang just apply je dekat lens ni. Kita try. Bismillah. Okay. Jangan lebih sangat sampai korang kena dekat ruangan-ruangan yang boleh masuk rongga ke apalah. Korang just fokus pada dia punya so-called getah ni. Alright. Okay, aku cuba Dan jangan sampai terlampau berair sangat lah. Alright. Okay, so setakat sekarang kalau korang boleh nampak, dia nampak hitam lah, nampak berkilat lah. Tapi kita tak tahu, lepas tu kita akan lap. And then korang tambah sikit lah. And then pusing lagi. Buat je macam aku buat ni. Aku gamble hopefully tak ada apa-apa efek yang negatif lah Sebab itulah jangan terlampau berair, sebab takut dia masuk. Lagi-lagi lens yang tak weather seal sangat. Okay, kita akan gosok. And then ni. Okay, katakanlah macam ni kan, bersabunan putih tu macam dah tak kelihatan. So what happen adalah aku nak try lap pakai this. Okay, kita lap. Jangan basuh tau. Ini lens, bukannya pakaian. Jangan kau pergi bantai pula basuh pakai air girus ke apa kan. Ataupun korang boleh ambil kain and then korang just gosok je. Bagi dia ni, aku saja je, aku tengah bosan dan aku nampak lens aku ni agak comot. Setakat sekarang kalau korang boleh nampak macam baru. So korang tak payahlah nak beli lens baru. Kadang-kadang benda-benda simple as like estetik ni buatkan kita rasa macam nak shopping lens tak pasal-pasal lah. Padahal lens elok je. Nampak? Terus nampak macam baru. Alright. So far berkesan dekat aku rasa Dan aku tengok dekat video dia pun, yang komen tu semua macam thanks for sharing. Tak ada yang datang balik macam, lepas buat ni dia berkulat balik ke, lepas buat lens saya rosak ke. Hopefully lah. So nampak? So modal dia adalah berus. Jangan, ni tak payah pakai lah, aku tak pakai pun. Korang carilah berus gigi ke apa, soft bristle punya ni yang lembut. And then dish soap kan, pencuci pinggan yang jenis cecair. Jangan pakai jenis Ezion yang buku tu. And then mungkin kain ataupun anything soft yang korang boleh lap lepas tu. Dan sedikit keberanian. Sedikit keberanian dan korang boleh dah settle jimat.
Bukanlah nak jimat apa. Kalau anda kata korang boleh hantar kat kedai lagi bagus. Tapi benda ni ada benda yang DIY. So bila kita buat tu kita rasa puas hati lah kan. Nampak? So korang boleh tengok sebelum dan selepas. Beza dekat situ kan. Kalau tidak yang tadi tu nampak putih-putih, dia nampak comot dah. So nanti aku nak apply dekat satu lagi lens. Aku ada satu lagi lens Sigma 2470. Yang tu pun memang sama putih macam ni. Lens yang mahal, lens yang bagus. Cumanya dia nampak murah sebab ada benda kelapuk-kelapuk macam ni kan. So yang ni sekarang kalau kita nak pasang dekat ZR kita ni, tak adalah nampak macam body mahal, lens capuk-capuk kan. Walaupun lens ni taklah mahal mana, tapi at least dia nampak macam lens yang baru. Alright, so belajar sesuatu. Again, kredit kepada YouTuber tersebut. Aku tak ingat nama dia apa, dia Mat Saleh sana lah, kat luar sana lah kan, for sharing this simple DIY untuk kita videographer sekalian lah. Alright, so next kalau korang ada apa-apa tip, korang boleh share kat bawah. Kalau korang nak tahu apa, korang boleh share dekat bawah juga. Jumpa di konten akan datang. Simple daripada rumah, record by Zekon CR. Assalamualaikum.